Kerajaan Negeri Kedah sentiasa komited untuk memastikan bantuan kebajikan disalurkan secara telus, sistematik dan tepat kepada golongan sasar, khususnya masyarakat di kawasan luar bandar. Bagi tujuan tersebut, Kerajaan Negeri Kedah melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat mengambil beberapa langkah penting seperti berikut. Pertamanya, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menggunakan sistem pengurusan bantuan seperti e-bantuan JKM bagi merekodkan maklumat penerima, memproses permohonan dan memantau penyalaran bantuan secara sistematik. Sistem ini membantu meningkatkan ketulusan, mengelakkan penyelewengan dan serta memastikan bantuan disalurkan kepada penerima yang benar-benar layak. Selain daripada itu, sistem eBSPT yang dibangunkan sepenuhnya oleh Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi BTMK Negeri Kedah juga telah digunakan sepenuhnya bagi urusan permohonan bantuan sejahtera pesakit terlantar BSPT Negeri Kedah. Ketiganya, untuk mengelak ketirisan dan pertindihan bantuan, Kerajaan Negeri kini mengintegrasikan sistem e-bantuan JKM dengan IceBank, iaitu sistem perakaunan akuan kerajaan negeri. Proses pembayaran kini dilakukan secara antarmuka interface automatik, mengurangkan risiko penyelewengan daripada kaedah voucher manual yang lama. Pemantauan secara real time oleh pihak kaitan seperti Bendahari Negeri Kedah dan juga Jabatan Angkutan Negara Negeri Kedah secara langsung bagi memastikan dana benar-benar masuk ke akaun penerima yang sah. Dan seterusnya, setiap permohonan bantuan yang dikemukakan bersama dengan dokumen lengkap akan dijalankan siasatan dan penilaian oleh pegawai kes bagi menentukan kelayakan pertimbangan bantuan. Bagi memastikan kes-kes permohonan yang meragukan, pegawai kes akan membuat lawatan atau siasatan ke rumah bagi memastikan maklumat yang diterima adalah benar dan sahih. Proses ini memastikan status ekonomi pemohon disahkan dan bantuan diberi kepada kumpulan sasar seperti keluarga miskin, warga emas dan orang kurang upaya, yang mana pemantauan secara berkala juga telah pun diadakan kepada penerima bantuan yang mana dijalankan untuk memastikan bantuan digunakan dengan betul seperti penilaian sama ada masih layak menerima bantuan. Langkah ini membantu mengelakkan penyalahgunaan dan memastikan bantuan terus sampai kepada golongan yang memerlukan. Kerajaan negeri juga turut bekerjasama dengan pelbagai agensi seperti Badan Lembaga Zakat Negeri Kedah, Perkeso, Baituman Negeri Kedah, NGO dan agensi pembangunan untuk menyelaras bantuan. Kerjasama ini penting bagi mengelakkan pertindihan bantuan serta memastikan liputan bantuan lebih menyeluruh terutamanya di kawasan pendalaman. Kerajaan negeri juga telah memperkukuhkan kerjasama antara agensi, termasuklah Pusat Khidmat ADUN, iaitu setiap ADUN dan juga Jabatan Kerajaan dan juga pemimpin komuniti setempat bagi mengenal pasti golongan yang memerlukan agar tiada individu yang tercicir daripada menerima bantuan. Pelaksanaan program turun padang dan outreach di kawasan luar bandar juga dipergiatkan bagi mendekati masyarakat serta memudahkan mereka membuat permohonan bantuan tanpa kekangan akses.